Walau bagaimanapun, dunia hari ini bukan sekadar diwarnai kecanggihan teknologi, tetapi turut diuji oleh tingkah laku manusia yang kadang-kala hilang pertimbangan, buli fizikal dan buli cyber. Bukan lagi isu kecil atau sekadar gurauan. Gejala ini adalah ancaman yang merosakkan akhlak, kecederakan maruah dan boleh mematahkan masa depan seseorang tanpa kita sedari. Kita berada di era di mana kata-kata di layar boleh menjadi senjata berbisa dan merebak lebih cepat daripada langkah manusia. Sehubungan itu, kepimpinan berwibawa perlu diperkukuh oleh setiap graduan UNIMEL. Kepimpinan yang bukan sekadar meliputi kemampuan membuat keputusan atau mengurus pasukan, tetapi merangkumi nilai amanah, etika, keberanian moral serta keupayaan memimpin perubahan secara berhemah dan bertanggungjawab. UNIMEL membentuk pelajar holistik pemikiran dan tindakan, berjiwa entrepreneur yang kreatif, berdaya cipta dan berpandangan hadapan, dipandu menjadi insan bertanggungjawab dan teguh nilai peribadi. Akhirnya muncul sebagai graduan cemerlang dan terbilang bercirikan HERO, hero, holistic, entrepreneur, responsible and outstanding. Hadirin yang dihormati, UNIMEL melangkah yakin menuju pentas penarafan QS ranking yang berprestij, memperkukuh akademik, penyidikan dan jaringan global. Pencapaian digarap, kualiti dan integriti diuji. Tahun 2025, UNIMEL didaftarkan dalam penarafan QS ranking, memburu pengiktirafan demi melakar sukses.